Angkatan Muda Keadilan Negeri Perak, kita telah berjaya menyempurnakan 300 voucher bantuan persekolahan kita khususkan kepada cabang-cabang di negeri Perak. Jadi insya-Allah hari ini merupakan hari pelancaran dan di tempat berada kita lokasi hari ini adalah untuk kita buat program gimmick penyerahan kepada 30 penerima daripada cabang Ipoh Barat, cabang Ipoh Timur dan juga cabang Batu Gajah, dan selebihnya kita akan minta ketua-ketua Angkatan Muda Keadilan ini untuk menyempurnakan di kawasan masing-masing. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Perak, Saudara Hairul Amir Sabri, di atas sumbangan yang diberikan kepada MK Negeri Perak untuk kita meringankan beban. Usaha ini merupakan salah satu inisiatif yang kita lakukan bagi kita meringankan beban ibu bapa, penjaga, yang mana tahun depan persekolahan akan dibuka. Jadi ini merupakan salah satu usaha yang akan kita lakukan dari masa ke semasa, dan insya-Allah kita akan bincang untuk memberikan bantuan lebih banyak selepas ini. Memandangkan pada ketika ini kita tahu beberapa perkara yang perlu kita berikan fokus, antaranya adalah untuk kita menyantuni segenap lapisan masyarakat, baik daripada golongan muda, kanak-kanak dan juga ibu bapa yang memerlukan di kawasan ataupun di negeri Perak ini. Kita menyambut baik pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, membuat rombakan kabinet petang tadi, dan ini merupakan salah satu daripada nafas baru buat Angkatan Muda Keadilan dan tentunya rakyat di negara ini, kerana apabila kita melihat beberapa rombakan ini bukan bertujuan lain, ianya adalah untuk memberikan yang terbaik kepada negara dan juga masyarakat. Dan saya kira dengan rombakan kabinet yang baru ini sedikit sebanyak dapat memberikan satu strategi baru, terutamanya untuk kita menjelang pilihan raya, dengan beberapa tokoh dimasukkan antara muka-muka baru dan juga dikekalkan tokoh-tokoh yang lama. Dan yang paling kita berpuas hati adalah apabila kita mendengar ucapan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Ada dua lantikan baru yang dibuat. Yang pertama adalah YB Taufik Johari yang merupakan naib ketua MK Malaysia, yang mana dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan yang baru. Yang keduanya adalah YB CM Chiu yang merupakan ahli parlimen daripada negeri Sarawak, juga merupakan ketua MK Sarawak, juga diletakkan dalam kabinet kerajaan madani. Dan ini merupakan salah satu usaha yang berterusan yang dilakukan, dan saya anggap ini merupakan satu langkah terbaik apabila kita meletakkan orang muda belia, pemimpin muda dalam keadilan, terutamanya dalam Angkatan Muda Keadilan, untuk diberikan peluang memimpin, belajar bagaimana untuk memimpin, dan sedikit sebanyak dapat memberikan nafas baru, idea yang lebih segar. Dengan muka-muka baru ini sedikit sebanyak dapat memberikan buah fikiran yang terbaik kepada kerajaan madani untuk kita memberikan yang terbaik kepada masyarakat khususnya dalam negara.